Korang mesti dah tengok filem Blood Brothers, dan hari ni aku nak spill kat korang kamera apa yang digunakan untuk filem Blood Brothers. Filem Blood Brothers ni diarahkan oleh Shafiq Yusof. Cinematographer dia ataupun kita panggil dia DOP, Director of Photographer, ialah Nicholas Chin. Kamera yang digunakan untuk filem ni ialah Sony Venice. Dari segi specification kamera lebih kurang sama je berbanding dengan ARRI ke, dengan Blackmagic ke. Tak ada satu benda yang signifikan dari segi spek. Tetapi ada satu feature yang membuatkan Sony Venice ni excel ataupun lebih baik digunakan untuk filem-filem yang melibatkan aksi-aksi pergerakan laju ataupun yang melibatkan aksi-aksi yang ganas, yang kena banyak bergerak dan menggunakan kos yang lebih efektif tanpa menggunakan crane yang terlalu besar ke, ialah Rialto system. Aku pernah share dengan korang tentang perkara ni. So kita tengah pakai Kang, dan ini dia punya kamera. Macam ni lah cara untuk kita operate kamera ni. Dan yang terbaru, Sony baru sahaja keluarkan accession system yang baru di mana ianya lebih kecil, lebih compact, lebih mudah untuk digunakan. Tahniah kepada Shafiq, tahniah kepada DOP iaitu Nicholas Chin yang bagi aku benchmark kepada filem-filem di masa akan datang. Itu sajalah aku nak share korang pasal kamera. Tupang bangga sebab pakai Sony. Bye-bye.